Nak kahwin dulu ke? Atau nak sambung PhD? Habis PhD baru kahwin. So yang mana satu? Dan yang kedua, yang awak perlu adalah ilmu. Ilmu yang saya masuk kat sini adalah ilmu sebagai seorang ibu. Ibu yang mengandung, bersalin dan menjaga anak. Dengan ilmu sebagai seorang ibu mengandung, so kat situ awak akan tahu makanan apa yang perlu kita makan. Mestilah makanan yang berkhasiat kan. Kemudian, perlu ambil suplemen tak? Kat situ awak boleh tahulah. Kalau saya kurang HB, saya perlu ambil suplemen apa. Dan ketiga, senaman apa yang perlu kita buat ketika mengandung. Ilmu ni penting supaya awak lebih bersedia bila menghadapi dalam keadaan itu. Dan yang penting utamanya adalah kita nak badan kita sihat. Bila badan sihat, kita boleh bekerja seperti biasa dan PhD kita tak akan terganggu. So sebenarnya tak ada masalah pun jika kita pilih untuk berkahwin, mengandung dan melahirkan anak ketika tempoh PhD tu. Yang penting kat sini ialah awak pandai merancang. So awak tahu bila berada dalam mengandung tu akan ada certain masalah lah. So macam mana kita nak atasi masalah tu, kita rancang lebih awal. Tapi jika awak pilih untuk tangguh dulu untuk mengandung, awak pilih nak ambil perancang ke atau kaedah merancang yang lain. Semuanya terpulang kepada awak. Kalau awak pilih untuk tangguh kahwin dulu pun boleh juga sebenarnya. Terpulang kepada awak. Tapi kalau bagi saya, kalau rezeki tu dah sampai, saya rasa saya teruskan je. Saya buat saja. So kesimpulan di sini ada 2 poin saja. First ialah support system, rumah dan kerja, dan kedua adalah ilmu sebagai seorang ibu.